Sekarang ni ada satu fenomena, puan-puan perasan tak? Satu fenomena yang berlaku sekarang ni, tak tahulah, itulah fitnah dunia akhir zaman barangkali. Dia panggil pembunuhan karakter. Perasan tak? Ataupun ada bahasa lain ke yang sesuai? Saya mungkin bahasa saya tak mahir sangat bahasa Malaysia ni kan. Pembunuhan karakter. Bila mana satu pihak ni kan, kita nampak dia naik. Dia tidak semua orang suka tau. Ada manusia yang sifat dia pendengki. Dia juga macam tu juga, tapi kenapa dia contoh, aku ustaz juga, kenapa aku tak glamour ya? Aku ustaz juga, kenapa orang tak ikut aku ya? Aku ustaz juga, bukan setakat aku ustaz, aku doktor lagi tahu. You ada doktor? Contoh, mana dia rasa pelik diri dia. Kenapa aku tak sampai ke tahap tu? Kenapa orang ni orang kena dia? Maka ada pihak yang melakukan pembunuhan karakter. Tunggu dia salah.